berkenaan dengan hukum mengucapkan tahniah ataupun mengucapkan tahniah tentang masuknya pada hari raya. Daripada Sayyidina Khalid ibni Ma'dan, kata beliau, laqitu Wasilah bin al-Asqa fi yaumi 'Aid. Kata Sayyidina Khalid bin Ma'dan, saya telah bertemu dengan Wasilah ibn al-Asqa, sahabat Nabi SAW pada hari Aid. Lalu beliau mengatakan, aku mengatakan, taqabbalallahu minna wa minka. Lalu beliau menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Jadi ini jawab ataupun sebutan tahniah dengan masuknya Aid, masuknya hari raya. Sayyidina Wasilah mengatakan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Aid. Aku telah bertemu dengan Rasulullah pada hari raya. Faqultu, lalu aku menyebut, taqabbalallahu minna wa mink. Lalu baginda Nabi menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Dan ini disebutkan dalam Sunanil Kubra bil Imam Al-Baihaqi. Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur rahimahullah dalam fatwa beliau, yang beliau menukilkan daripada kitab Al-I'ab, daripada Al-Imam Az-Ziyadi, Al-Syarqawi, ma nassuhu, yang nasnya menyebutkan at-tahni'atu bil-'Aid sunnatun. Mengucapkan tahniah dengan hari raya itu adalah sunnah. Wa waqtuha lil fitri ghurubus syams. Bila kita akan mengucapkan tahniah dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, disunatkan ianya kalau hari raya Aidil Fitri bermula setelah terbenam matahari akhir Ramadan tersebut. Wa fil adha, dan pada hari raya Aidil Adha, fajru Arafata kat takbir, iaitu pada fajar hari Arafah. Maka pada 9 Zulhijjah itu adalah hari untuk kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Imam Syarqawi rahimahullahu taala mengatakan, wa kadza tusannu at-tahni'atu bidukhulil 'am. Syarqawi mengatakan juga disunatkan untuk kita mengucapkan tahniah dengan masuknya tahun baru dan juga dengan masuknya bulan yang baru. Alal mu'tamad, mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab. Ma'al musafahati, bersama dengan kita bersalaman, inda ittihadil jins, ketika mana bertemu di antara jenis yang sama, itu lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dan juga khuluwa 'anir ribah, tidak bersalaman dengan yang bukan sepatutnya dia bersalaman, seperti bersalaman dengan perempuan ataupun bersalaman dengan amrat, ajnabiyain. Jadi itu termasuk daripada ribah, iaitu dengan makna akan berlaku syak dan berlaku perkara yang tidak baik. Jadi bersama dengan bersalaman tersebut, diindahkan wajah, diceriakan wajah, dan juga dengan doa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah kita mengucapkan tahniah dengan hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan kita mengucapkan taqabbal ya karim. Jadi juga disebutkan dalam sebahagian kitab seperti yang disebutkan oleh Imamul Bajuri rahimahullah, mengatakan disunatkan kita menjawab dengan jawapan bila disebut taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum, maka dijawab taqabbalallahu minkum, ahyakumullah li amsalih, kullu 'am wa antum bi khair. Jadi ini adalah bahasa ataupun ucapan tahniah ataupun doa kembali kepada yang mengucapkan tahniah, dan hukumnya adalah sunnah. Jadi semoga kita dapat beramal dengan perkara tersebut. Dan ada juga faedah disebutkan oleh Al-Hafiz, yang disebutkan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, mengatakan al-aula an yuqala fi 'Aidil Fitri, dengan menyebutkan minal a'idin al-maqbulin. Ada sebahagian menyebutkan minal a'idin wal faizin. Minal a'idin wal faizin ini diucap, kata beliau, ialah ketika mana Aidil Adha. Manakala ketika Aidil Fitri disebut minal a'idin al-maqbulin. Tamam? Jadi pada Aidil Adha disebut minal a'idin wal faizin atau al-faizin. Jadi kerana doa minal a'idin wal al-maqbulin ialah doa untuk penerimaan siam dan qiyam, puasa dan bangun malam kita dalam bulan Ramadan, maka sesuai disebut dengan minal a'idin al-maqbulin. Manakala pada Aidil Adha minal a'idin al-faizin ialah doa dengan fauz bima qasamahu Allahu li ahli al-hajj, iaitu mendapatkan kejayaan, kebaikan dan seumpama dengannya. Atau kita gabungkan kedua-duanya sekali, minal a'idin al-faizin al-maqbulin, itu pun tidak bermasalah dan boleh kita lakukan dengan demikian. Semoga kita dapat beramal, dan apa yang dilakukan oleh para ahli masyarakat kita dengan sebutan tersebut ialah merupakan perkara yang baik, dan teruskan amalan tersebut kerana ianya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala.